Kenapa Indonesia macam obses sangat dengan hantu? Pernah tak anda perasan Indonesia seolah-olah mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan dunia hantu? Daripada pocong, kuntilanak, tuyul, gondorowo sehinggalah pelbagai makhluk mistik lain. Hampir setiap daerah mempunyai kisah seram tersendiri. Tetapi persoalannya, kenapa Indonesia begitu sinonim dengan cerita hantu? Jawapan sebenarnya lebih kompleks daripada sekadar orang Indonesia percaya benda mistik. Ia melibatkan sejarah, budaya, agama dan juga trauma masyarakat yang telah terbentuk selama ratusan tahun. Kalau kita lihat sejarah Nusantara, sebelum kedatangan Islam dan penjajahan Barat, masyarakat di kepulauan ini mengamalkan kepercayaan animisme dan dinamisme. Mereka percaya bahawa gunung mempunyai penunggu, sungai mempunyai roh dan pokok kelapa pula dihuni oleh makhluk halus. Dalam pandangan dunia tradisional, alam manusia dan alam gaib bukanlah dua dunia yang terpisah. Sebaliknya, kedua-duanya dianggap wujud serentak dan saling mempengaruhi. Apabila Islam mula tersebar di Indonesia sekitar abad ke-13, kepercayaan lama ini telah hilang sepenuhnya. Sebahagiannya bercampur dengan budaya tempatan dan terus hidup hingga ke hari ini. Sebab itulah kisah jin, sihir dan santet masih menjadi sebahagian daripada naratif masyarakat. Malah kepercayaan terhadap dunia gaib kadang-kala memberi kesan besar dalam kehidupan sebenar. Sebagai contoh, pada penghujung 1990-an di Jawa Timur berlaku insiden yang dikenali sebagai pembunuhan dukun santet, di mana ratusan orang terbunuh akibat tuduhan yang mengamalkan ilmu hitam. Ini menunjukkan bahawa kepercayaan terhadap alam gaib di Indonesia bukan sekadar hiburan, tetapi sebahagian daripada realiti sosial. Namun ada satu lagi faktor penting, trauma sejarah. Indonesia pernah melalui penjajahan Belanda selama beratus-ratus tahun. Penduduk Jepun dan tragedi politik pada tahun 1965 hingga 1966 yang mengorbankan ratusan ribu nyawa. Dalam masyarakat yang mempunyai banyak luka sejarah yang belum selesai, hantu sering menjadi simbol memori, kehilangan dan trauma kolektif. Sebab itulah banyak filem seram Indonesia mengangkat tema roh yang tidak tenang, dendam dan rahsia pada masa yang lalu. Hantu bukan sekadar watak untuk menakutkan penonton. Kadang-kala ia menjadi metafora kepada sejarah yang belum selesai. Selain itu, industri filem Indonesia juga memainkan peranan yang sangat besar. Tahu tak anda bahawa filem seram merupakan antara genre paling laris di Indonesia? Filem seperti KKN di Desa Penari mencatat lebih 10 juta penonton, menjadikannya antara filem Indonesia yang paling berjaya sepanjang zaman. Filem lain seperti Pengabdi Setan dan Sewu Dino juga berjaya menarik jutaan penonton ke pawagam. Kenapa genre seram begitu popular? Kerana filem seram lebih mudah untuk dihasilkan berbanding filem aksi, tetapi mampu memberikan pulangan yang sangat tinggi. Sebuah rumah lama dan suasana kampung terpencil kadang-kadang sudah cukup untuk menghasilkan filem yang berjaya. Tambahan pula, Indonesia mempunyai hantu tempatan yang sangat unik. Berbeza dengan Barat yang sering menggunakan konsep hantu generik, Indonesia mempunyai identiti mistik tersendiri seperti pocong, kuntilanak dan tuyul. Makhluk-makhluk ini dekat dengan kehidupan masyarakat kerana ramai yang membesar dan mendengar cerita tersebut daripada ibu bapa dan datuk nenek mereka. Media juga membantu mengekalkan budaya ini. Rancangan televisyen, podcast dan media sosial di Indonesia dipenuhi dengan kandungan seram yang sentiasa mendapat jutaan penonton. Jadi, adakah Indonesia benar-benar obses dengan hantu? Mungkin tidak. Kerana hantu di Indonesia bukan sekadar makhluk menakutkan. Ia adalah sebahagian daripada sejarah, budaya dan identiti masyarakat mereka. Dan selagi kisah-kisah ini terus diceritakan dari satu generasi ke generasi seterusnya, dunia mistik Indonesia mungkin akan terus hidup. Jadi apa pendapat anda? Adakah populariti hantu di Indonesia lahir daripada budaya, agama atau sekadar hiburan? Kongsikan pandangan korang di ruangan komen. Seram tak?